Perodua Kenari 2026 merupakan sebuah kereta kompak dengan konsep Talboy yang unik dan praktikal. Model Kenari sebelum ini terkenal dengan reka bentuk tinggi yang memberikan ruang dalaman luas walaupun saiz luaran kecil. Versi 2026 dijangka hadir dengan pembaharuan moden dari segi reka bentuk, teknologi serta keselamatan untuk memenuhi keperluan pengguna masa kini yang mahukan kenderaan kecil tetapi serbaguna. Dari segi reka bentuk luaran, Perodua Kenari 2026 tampil dengan gaya yang lebih moden dan menarik. Reka bentuk Talboy masih dikekalkan tetapi dengan sentuhan yang lebih aerodinamik dan kemas. Bahagian hadapan dilengkapi dengan lampu LED yang tajam serta grill hadapan yang minimalis untuk memberikan penampilan yang segar. Garisan badan yang ringkas tetapi kemas menjadikan kereta ini kelihatan moden dan praktikal untuk kegunaan harian. Saiz badan yang kompak memberikan kelebihan besar kepada Kenari terutama ketika memandu di kawasan bandar yang sibuk. Kereta ini mudah diparkir di ruang sempit serta mudah dikendalikan dalam trafik sesak. Walaupun kecil, reka bentuk tinggi membolehkan ruang dalaman dimaksimumkan dengan baik. Apabila masuk ke bahagian dalaman, Perodua Kenari 2026 menawarkan kabin yang luas berbanding saiznya. Tempat duduk direka dengan posisi yang lebih tinggi untuk memberikan pandangan jalan yang lebih jelas kepada pemandu. Ruang kepala yang tinggi serta ruang kaki yang mencukupi menjadikan perjalanan lebih selesa untuk semua penumpang. Bahagian papan pemuka direka dengan gaya moden dan mudah digunakan. Kereta ini dilengkapi dengan skrin infotainment sentuh yang menyokong sambungan Bluetooth dan USB untuk memainkan muzik serta membuat panggilan. Selain itu, sokongan Android Auto dan Apple CarPlay juga mungkin disediakan untuk kemudahan tambahan kepada pengguna. Dari segi prestasi enjin, Perodua Kenari 2026 dijangka menggunakan enjin kecil sekitar 1.0 liter atau 1.2 liter yang memberikan kecekapan bahan api yang sangat baik. Enjin ini sesuai untuk pemanduan bandar dengan pecutan yang lancar dan mudah dikawal. Kereta ini juga mungkin dipadankan dengan transmisi manual atau automatik CVT untuk memberikan pengalaman pemanduan yang lebih selesa. Salah satu kelebihan utama Kenari ialah kepraktisan ruang dalaman. Tempat duduk belakang boleh dilipat sepenuhnya untuk memberikan ruang kargo yang lebih besar. Ini sangat berguna untuk membawa barangan besar walaupun dalam kenderaan bersaiz kecil. Dari segi pengendalian, Perodua Kenari 2026 menawarkan pemanduan yang mudah dan stabil. Sistem suspensi direka untuk menyerap hentakan jalan supaya perjalanan terasa lebih selesa walaupun melalui jalan yang kurang rata. Sistem steering kuasa elektrik juga membantu pemandu mengendalikan kereta dengan lebih mudah. Aspek keselamatan turut diberi perhatian dalam model ini. Perodua Kenari 2026 dijangka dilengkapi dengan ciri keselamatan seperti sistem brake ABS, Electronic Stability Control serta beberapa beg udara untuk perlindungan tambahan. Selain itu, kamera undur dan sensor parkir juga membantu pemandu ketika parkir. Ruang bak belakang walaupun kecil masih cukup praktikal untuk membawa barangan harian seperti beg membeli belah. Dengan tempat duduk belakang dilipat, ruang ini boleh diperluaskan untuk kegunaan yang lebih fleksibel. Secara keseluruhannya, Perodua Kenari 2026 merupakan kereta kompak yang menawarkan gabungan antara reka bentuk unik, ruang dalaman luas serta penggunaan bahan api yang menjimatkan. Kereta ini sangat sesuai untuk mereka yang mencari kenderaan kecil tetapi praktikal untuk kegunaan harian. Apa pendapat anda tentang Perodua Kenari 2026 dan adakah anda akan memilih kereta Talboy ini untuk kegunaan harian anda? Jika anda suka video ini, jangan lupa like video ini dan sokong channel kami dengan menekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas video review kereta terbaru pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe channel kami.